Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di Ilmu Channel. Kali ini saya nak cerita sedikit tentang bagaimana sekolah di UK. Apakah kalian pernah dengar sedikit tentang benda yang lain di UK? Benda yang special tentang UK, tentang sekolah. Di UK, sekolah bermula sekitar umur 6 tahun, iaitu year pertama, dan juga akan berakhir pada umur 16 tahun yang dipanggil sebagai year 11. Jap, UK ada SPM ke? UK tak ada SPM. Di UK kita panggil sebagai GCSE, General Certificate Secondary Education. Berbeza dengan SPM. SPM kita ambil 17 tahun, tetapi GCSE 16 tahun. Nombor 3, sekolah di sana rata-rata bermula sekitar pukul jam 8 pagi sehingga pukul 3.30 petang. Ini kerana mereka ingin belajar dalam masa yang betul-betul 1 jam, dan juga ingin memastikan bahawa murid-murid dapat belajar dengan waktu yang cukup. Tidak terlalu rushing, tidak terlalu lambat. Kelima, bas sekolah. Di UK tiada bas sekolah. Kalau pergi ke sekolah di UK, anda tidak akan nampak satu pun bas sekolah, melainkan anda akan nampak bas Merah London. Di sana kita tak ada bas sekolah. Murid-murid semua akan naik, biasanya murid-murid ini, student semua akan naik bas merah yang biasa, public transportation. Jadi itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, subscribe, share dan follow Ilmu Channel untuk anda mendapatkan video-video terbaru daripada Ilmu Channel. Terima kasih.